Let's hang out with YBZ because it's Friday and we make your day free. Hai, selamat datang ke podcast YBZ. Bersama saya Faiz, ada M, ada Daniel dan ada Avinash. Hari ini dalam episod yang pertama, kita nak membincangkan topik cuti. Jadi untuk podcast ni kita akan bincangkan point of view daripada generasi Y dan juga point of view daripada generasi Z. So, YBZ because it's Friday. Okay, so kita nak dengar dulu point of view lah daripada generasi Y. Kita bagi yang generasi Y dulu sebab dia paling lama makan garam. Aku juga kena M. Sebab M kan. M tu kan dia dalam ejek garam. Dalam topik cuti. Cuti ni dia broad tau. Banyak tau. So kita nak ambil cuti yang kalau cuti panjang. M, kau selaku generasi Y, cuti-cuti panjang ni apa yang kau buat? Selalu cuti panjang aku kalau duduk dekat rumah memang tengok website lah. Tengok website. Website tu kena Website tu. Sebab apa? Time orang cuti, kalau kau tengok website, tak ada orang. Website tak ada orang? Tak ada orang dalam website. Mana kau tahu dalam website tu tak ada orang? Website apa bro? Kalau kau tengok kadang-kadang kau pergi, contoh aku bagi tahu KLCC, Taman Perdana kan. Time bila kau tulis kan, taman yang tak ada orang, memang tak ada orang. Memang tak ada orang? Memang tak ada orang. Aku terpaksa pergi kat situ sebab tak ada orang. Time orang cuti semua keluar kan. Aku pergi taman yang memang tak ada orang. Tapi masa you pergi tu ada orang ke tak? Ada orang. Aku pun pelik. Yelah memang situ Website tertipu? Oh, macam tu Aku pun pelik kenapa. Dia kata cuti-cuti Malaysia. Orang pergi bercuti luar daripada KL. Tapi aku tahu lah mana taman yang kosong dekat KL. Oh, dalam website tu Dia ada suggest. Website tu semua website Memang sama? semua website saja sama. Tak, kenapa cari taman yang kosong? Website tu tak tak ada orang pernah terfikir kan? Sebab dalam gambar, diorang tunjuk kosong aku pergi. Tapi kan most of the Google yang you pergi tengok Memang tak ada gambar orang kosong. kan? Kau tengok apa? Google Street ke apa? Google Map. Google Map, okay. Now aku tahu daripada pandangan Y, dia akan tengok Google Map dulu dia nak tahu kat situ. Dia nak tahu ada orang ke tak? Sebab aku planningnya orang. Gen Y banyak aku memang selalu generasi Y ni kita suka planning. Because kalau kita tak planning, kita tak tahu, kita main redah je kan. Tiba-tiba contoh lah, bagi contoh. Macam generasi Z kan. Selalu kalau pergi kafe-kafe, bila viral je pergi. Betul? Macam generasi Y tak. Generasi Y, kita tunggu. Biar ada orang pergi dulu. Time sesak-sesak. Time surut tu, kita google dulu. Kafe yang viral kosong. tapi kosong. Tapi masa you check tu memang kosong. Memang kosong. Dekat Google Map lagi. Tapi memang kosong. Aku bila kau sebut viral dengan kosong tu kan, dia macam kena dua mengingat, perkataan yang tak boleh join dalam satu ayat. Boleh. Sebab bila viral, dia viral. Aha. Tapi dia kosong selepas seminggu. Kita tengok, mesti kosong. Oh. Dalam gambar kosong, tapi bila datang pun tetap beratur. Aku pun beli. So kira macam tak sedap tu. So you kira you punya point tu you nak pergi tempat yang tak ada orang lah. Yes, betul. Tak ada Jadi orang lah suka sebab kita peace. bercuti kan. Kita kena peaceful lah. Kita kena ambil ilham-ilham baru bercuti. Betul lah. Dia macam dia akan more kepada Betul. tempat yang asalnya crowded. asal tapi crowded. bila cuti dia nak kepada kosong. Ketenangan, Tapi peace of mind. macam Gen Z, because kalau kau tengok daripada peredaran masa sekarang, diorang lebih suka kepada attraction. Kalau benda-benda yang pertama mesti kena upload. attention seeker. Sebab Yeah. memang lah bro, sebab Gen Z kan kita. Memang macam tu. Kita tak nak pergi makan tempat tu, tak sedap ke tak apa. Janji tak gambar. Janji dapat gambar jadi Yes. viral. Instagram Sebab nak apa? post. Oh, Ya, nak post. Dia orang generasi social media. Betul. Dia cakap tak nak. Cuba ni kalau daripada side kau pula macam cuti panjang kan. Apa benda yang kau akan buat selalu? Biasa aku kan membesar kat kampung. Jadi bila cuti panjang tu pergi tengok sangkar ikan, pergi menjala sebab Jarang dengar sangkar ikan tu. sangkar ikannya sebab kawasan aku antara kawasan industri untuk ikan ternak dan sangkar. Sekejap bro, area mana bro? Air dekat Pahang. Oh, faham. Untuk yang tak tahu, dia adalah cucu. Jangan sebut benda dulu. Aku baru nak cakap sebab dia tak bagi cakap. So kau nanti kau Google lah. Nanti you cari Kalau search nama penuh tu keluar kat Google. Nama atuk dia nanti dia akan cakap pada ujung-ujung episod ni, nanti dia akan bagi tahu lah. Dia akan bagi hint tu, nanti korang boleh Google lah. Tapi setujulah dengan M tadi, pergi nak tengok estetik. Dia sebenarnya terms yang Gen Z guna betul tak Abina? Estetik. Pergi kafe mesti nak estetik. Betul. Dia tak tanya sedap tak sedap estetik tak kedai ni. Estetik, penting. Betul. Sedap tak sedap belakang kira. Janji estetik. Betul. Jadi kalau kita search viral kosong memang tak keluar. Kenapa tak keluar? Kita search viral estetik. Itu dah trend lah.
Actually Google Map. website yang sama dengan M pakai tadi. Google Map. Tapi kita punya tapi kita punya ada orang. Kita punya ada orang Ada confirm. orang. Sebab kita tak letak keywords kosong tu. Nampak? Aku rasa dia save bukan Google Map, Google AI. Padahal tempat yang sama je dengan M pergi. Oh, tempat sama. So you tangkap ikan apa? Tangkap ikan. Dia macam harvest lah. Kutip ikan yang dah tenang. Oh. Kita kan Melayu 3T. Tanam tinggal tuai. Oh, tanam tinggal tu. Wah. Tanam tinggal keluar buah ambil je. Macam mana boleh tanam ikan? Tak ada Contoh. Ikan dia dalam sangkar, ikan dia dalam sangkar. Okey. Tak, tadi sebab pemahaman tadi dalam sangkar ikan. yelah. Bila dia cakap tanam tinggal tuai tu, Betul. macam menampakkan bila dia tanam ikan boleh dia tuai. Nampak? Sebab Dia kalau ikan kita dia cakap pun I pun ingat benda tu. Oh, ikan ya ke? dalam sangkar, ayam dalam kolam. Ayam bukan dalam kolam. Bukan. Yang dalam kolam tu itik. Oh, Ah. ayam apa kalau yang kat sana kat kampung kau ayam? Oh, kita tak makan ayam. Kita pakai Turki. Oh, belagak. Weh, ada Turki ke apa kau? Faham? Ada je. Ada je. Ikut baka. Jangan sebut kawasan dia. Kita biar orang Google. Okay. Ada je ayam tapi macam-macam jenis lah. Ayam Belanda, ayam England. Tengok jenis-jenis juga ah. Macam tu je ke bro? Tak bosan ke? Macam ni bosan jugalah Actually tak bosan sebab aku tak perlu search website, cari cafe. Sebab kita tak planning, kita buat. Ya, sebab dekat tepi sangkar ikan aku ada pondok, ada coffee machine kat situ. Wow. Tak, mesti dia pegang tu. Mana tepi sangkar tu pun ada estetik. Dia tak payah pergi jauh lah sebab tu dia tak serve. Betul lah. Dekat rumah dia sendiri memang ada. Dia dah tahu Betul. apa benda aku tahu cuti aku balik kampung. Betul. Kat rumah dia dah memang tenang. Actually sama je macam konsep Ya betul. aku. Konsep yang dicari tu Konsep yang ketenangan. aku cari adalah lebih daripada ketenangan. So that is why bila aku cuti, kadang-kadang aku tengok orang semua dah berhijrah pergi keluar daripada KL. Aku lebih suka duduk di KL. Cerita pasal KL. sebab Kita tanya KL. orang Ya, betul. Orang KL masa cuti kau buat apa? Kau jangan cakap duduk KL. Aku nak cakap duduk KL juga. Geram aku betul. Kau dah cuti duduk KL, kerja duduk KL, membesar duduk KL, kau tak ada Sebab- tempat lain nak pergi. Sekejap, I bagi tahu you reason sebab kenapa. Sebab bila cuti, masa KL masa cuti, semua orang balik kampung. Yalah, dia daripada Kuala Lumpur jadi Kuala Lengang. Bro, you pernah tengok tak? KL tak ada jam. Best gila bro. Masa tu yang you tak nampak kereta kat jalan-jalan. Masa-masa yang dia lengang Dalam tu jalan. aku antara orang salah satu yang Betul. lari lah daripada KL. So memang tak ada kereta, tak ada apa, so best lah kita pergi mana, pergi shopping mall. Lepas tu pergi lepak dengan kawan. Dan tu je lah I punya cuti. Mostly kat KL lah sebab I memang grow up KL. Tapi kalau kata macam contoh kan, masa cuti kan, KL ni dia ada satu stigma yang mana lambakan warga-warga asing. So kau antara salah satu yang akan Di misjudge ke macam mana? tu lah, takut kau macam 10-20 penuh. Okay. Yang tak kena dapat- penuh bayar kat kaunter. Tak macam tu tak. Actually okay je. Actually okay. Itu tak ada masalah. As long as you tak ada banyak orang. Ah. You enjoy lah. So dia macam more to macam dia cakap peaceful. Betul. Dia mencari ketenangan dia. Yalah, Betul yes. lah. Sama macam lebih kurang macam Gen Y dengan Gen Z ni more kepada ketenangan lah. Semuanya korang- Cara berbeza. Betul. Satu ketenangan yang tak mengikut trend, satu lagi ketenangan yang penting aku ikut trend. Aku ikut apa yang zaman sekarang paling top lah. Macam contoh matcha minum atas kopi. Macam minum atas kopi. Macam Wow. dekat kedai kopi so Ah. benda-benda macam tu lah yang korang mencari betul. Betul. So korang search dekat website yang sama. Tak. Sebab selalunya kalau aku search kat website, nak tambah sikit lah tadi. Search kat website tak semestinya aku cari hanya dekat Kuala Lumpur. Kau tahu sebab apa kadang-kadang orang masih bila search kat website, masih kita keluar daripada Kuala Lumpur. Tapi lepas after 2 ke 3 hari selepas bercuti lah. Okey. Sebab kita pun sama, kita tetap mencari kedatangan dekat negeri-negeri lain. Sebab negeri-negeri kat Malaysia ni semua cik antik. Betul, Kalau betul. tak tahu, siapa yang tak tahu yang masih berfikir-fikir nak bercuti kat mana, korang just pergi sahaja dekat Kuala Selangor, tengoklah keindahan sawah padi tu. Ya betul. Kalau Selangor saya pergi. Ya. Walaupun Dia lah kita macam- rasa benda tu Selangor Betul. tapi you guys kena pergi. Best. Kena betul, pergi betul. tempat-tempat macam ni. Even though kita rasa macam estetiknya ada kapal betul. besar kat situ. Oh ya. Yes, ada kapal Tengok besar klip-klip dekat kan. barat. Kau klip-klip tu ada lagi? Yes. Ada lagi. Sebab Ada aku lagi. baca novel masa form 5 tu, SPM tu kan novel yang cerita pasal klip-klip tu. Dah tak apa nak ada dah orang beritahu. Ada, sebenarnya ada lagi sebab tu dalam kalau kau tengok Kuala cerita Selangor, betul saya. Dia ada lagi beritahu klip-klip pusangka api. Kalau api Oh, ya? sembunyi. Oh. Tapi kalau daripada segi Gen Z punya point of view pun memang betul dia cakap sebab bila you tengok IG, semua buka dekat sini, dekat KL. Yes. Lepas tu tiba-tiba you tengok benda macam Mr. M bagi tahu dekat
tempat-tempat yang macam kampung-kampung. Yes, kampung-kampung tapi kat nearby to Iran. our So, you rasa location macam lah. wow, best juga. Tapi lately this yelah dah berapa tahun ni kalau perasan Gen Z dah banyak pergi travel, pergi hiking. Betul. Ya, Pergi betul. Old school. waterfall. Ya Yes. betul. Dia dah White back water to nature rafting. lah. Back to Betul. nature. Okey, sudah jadi trend macam dulu orang nak macam kawasan-kawasan yang Instagramable. Yes. Kat gambar. Betul. Tapi aku sekarang dah nampak overrated. trend. Ya, dah overrated. Sebab Betul, semua betul. orang dah pergi sana. Ah, To the betul. point you rasa macam alah, kenapa I nak pergi juga? Betul. Betul-betul. So kalau kata korang punya travel contoh kan, kalau cuti kan orang akan sinonimkan dengan travel. Korang pilih go for travel domestic ataupun international. So kali ni aku nak tanya Gen Z dulu lah. Sebab diorang into the trend. Betul. So aku The tanya Avinash lah. Wish. Kalau kata cuti, kau jangan cakap kau duduk KL lagi. Sebab kau dah duduk KL, masa cuti pun kau duduk KL lagi. Aku pun tak tahu apa benda sangat yang ada best sangat KL ni. So kalau kau punya option cuti tu kau pilih domestic ke international? Okay, kalau I pilih domestik lah sebab Gen Z ni kita belum lagi tahap stable lagi kan. So kita nak jaga poket juga, betul tak? Kalau nak pergi international memang mahal lah bro. Sebab beli tiket, nak pergi sana and everything. So more to like I nak explore domestik dulu. Sebab macam Gen Y, I rasa diorang pernah dah lalui benda ni kan. Diorang nak explore yang ada kat negara kita dulu. Baru nak pergi travel overseas, betul tak Mr. Betul. Ha. Most of the time memang selalunya macam zaman-zaman kita dulu memang aku sendiri pun rasa personally suka duduk dekat Malaysia lah. Actually negeri-negeri kat Malaysia ni kebanyakannya memang aku dah pergi. Malaysia pun ada 3 kan bandar UNESCO. Betul. 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 Bagi aku kalau kata orang yang memang warga negara Malaysia tidak pernah pergi melancong dekat negara sendiri, Betul. you kena buat. Betul. Dia macam memalukan Yes. lah negara you sendiri tak pernah Yes, pergi. you Betul kena tak? actually International. support lah support our punya dulu. tourism. So right now pun tourism kita pada tahun ni, sebab itu dia ada tahun melawat Malaysia 2026. That is why kalau you guys dengar, kebanyakan daripada yang paling latest fakta yang paling aku ingat adalah di mana kerajaan Malaysia untuk turis yang masuk, pelancong yang masuk ke dalam Malaysia pada tahun 2026, diorang tidak perlu membayar teks untuk mana-mana barang yang diorang beli. Menarik. Yes. So kita dapat daripada keuntungan tu daripada Yes, keuntungan tu maksudnya subsidi lah. Tapi kiranya diorang memperkenalkan Malaysia ni di mata dunia. Di mana keindahan Malaysia ni, kita bukan tertakluk kepada satu saja. Macam Kuala Lumpur actually bagus. Because Abin ni cakap, sebab apa dia lepak Kuala Lumpur? Kalau you guys imagine, kenapa Kuala Lumpur ni cantik? Kita ada KLCC. Kita masih ada Tugu Negara. Kita ada banyak shopping Kita mall. banyak lagi tempat-tempat Batu Cave pun kalau you jalan pun walaupun dia Selangor, tapi it's actually nearby to Kuala Lumpur. Nearby It's juga. location dia located sama lah, postcode lain. Yes, postcode je lain. Tapi kita ada TRX semua. yes, betul. Tapi location Malaysia ni you takkan boleh dalam satu hari you cover semua, tak boleh. Memang tak Boleh, sempat. tak sempat. So dia isap kebanyakan dia pelancong-pelancong yang masuk, kalau you tengok yang viral-viral semua akan ambil 3 bulan. So apa benda yang diorang akan ingat adalah makanan kita. Is the first famous lah. Roti Yeah, canai, Malaysia nasi lah, lemak. bro. Betul. Malaysia Makanan- kalau you tak try, Tengok yang macam most daripada turis yang asal datang nak melancong, Betul. dah menetap kat Malaysia sebab makanan je. betul. Dan aku tengok juga ada yang dalam video-video itu kan, yang banyak review kan. Bukan makanan je tau. Culture orang Yes, betul. Malaysia je. Compare dekat Asian Asian country yang lain. Macam tu diorang pergi kita punya jiran. Sana ada banyak konsep bila nampak pelancong diorang mau kepada tekan harga. Betul? Betul. Tapi kalau dekat Bila I Malaysia Dia bagi murah tau. air malam. Kadang-kadang dapat free. Beri tu. Dia kadang benda yang tak pernah makan, tak apa, you ambil dulu, cuba Yes. dulu, Cuba dulu sebab dia percaya pada free marketing. Betul, hospitality tu yang hospitality, menyebabkan betul. diorang stay lah. Rasa. Betul. Like example bila I pergi Thailand lah, like last year, I pergi sana nak cuba makanan dia. Tapi bila I makan makanan dia, I feel like Malaysia punya makanan lagi sedap. You rasa kalau menu yang sama tapi masakan Malaysia lagi sedap. Tu I macam apa Sebab I makan tu Thailand, macam makanan Thailand pad thai apa semua kan. Tapi Malaysia punya pad thai lain terasa dia. Lagi sedap. Ya. Macam Betul. kari hijau kan. Kari hijau, kari hijau, green curry. chicken tu. So I think like macam Malaysia pun dah ada. Kenapa kita nak bayar banyak-banyak pergi Betul. sana, bayar flight? Betul, sebab tukang masak yang sedap semua banyak dah datang sini. Betul. Itu pun aku dah jadi. Ya, macam I pergi korang 3 years yes. back kan. Pergi makan kan. So, sama rasa dengan kat Sama Malaysia. rasa, yes. Yelah, in term of food macam
tak ada beza sangat pun. That's why my punya opinion is like I want to go domestic dulu lah sebab I nak try makanan sebab I memang foodie lah. I nak try Sabah punya makanan, Sarawak punya makanan sebab bukan sama, betul tak? Betul. The food different state, different punya rasa dia. Culture, betul. Tapi kalau daripada segi benefit pula aku nak tanya kan. Apa beza dia kalau benefit dia daripada segi domestik dengan international? So kalau kita akan tanya kepada M lah sebab dalam banyak-banyak kita ni M yang paling banyak kali naik kapal terbang. Betul. So M yang paling banyak Pantang cuti tu. betul. Habis tu annual leave aku tengok ni. Aku nak jual dah annual leave aku kat dia. Tapi tak boleh. Dia website tu dah buka banyak tab. Yes, most of the time kadang-kadang kita ni selalu ada ketakutan daripada segi nak pergi travel luar. Betul. Sebab apa? Satu, definitely is the only portion yang selalu kita akan ingat adalah pasal satu masa yang rasa macam terlampau singkat. Kedua, duit. Kedua adalah because of duit. Yeah. Betul. Okay? Betul. Aku pernah teringat aku punya mak ada cakap, my mother dah cakap dia cakap benda ni simple je. Kalau kita ada duit, kita reward diri kita untuk kita pergi mana-mana yang kita suka. Yes, kita ada beli something untuk kita. Tapi you guys pergi sebab you tak akan dapat masa tu kembali. Betul. Time is more valuable lah. You nampak benda tu as simple macam skeptical lah. You ada duit boleh lah cakap. Tak. It's because Memories. you tak akan dapat benda tu sebab you tak akan tahu apa akan jadi. Betul. Pengalaman tu yang So penting. kira you punya lifestyle tu you live for the day lah. Yes. I buat je apa benda yang Apa I yang suka as esok long tu as tak I kena. tahu esok hari lain. Mana aku tahu duit aku habis tapi Betul. aku puas. Yes. Aku habis duit aku puas. Yang penting aku pernah tengok lah. Tak apa. Betul. Ini Betul. duit banyak apa nak buat dengan Yeah. duit Betul, termenung. betul. Enjoy. Esok boleh makan Maggi. Sebab bukan Betul. Ada dengar Jenny cakap macam tu. Tak apa kita habiskan duit Habiskan duit hari ni, ni esok usaha makan kita. Maggi. Actually tak jauh beza ada dengan Y. betul. Sama je. Dia cuma why ada planning. Awal planning dia lah. planning. Sebab aku daripada start tu aku cakap aku ada planning. Yeah, Because betul. kalau aku tengok website, aku rasa tempat tu tak worthy untuk aku pergi, aku takkan pergi. Iyalah. Tapi untuk macam aku yang jenis memang dah selalu pergi travel, aku tahu which website yang memang aku akan go through untuk dapat tiket yang murah. Sebab you dah ada pengalaman Yes, aku ada pengalaman daripada segi mana pergi tempat dan banyak-banyak vlog yang orang pergi. Aku actually nampak mana-mana tempat yang diorang memang definitely diorang tahu kat mana location dan aku akan pergi je. Betul. Sebab dia Benda pernah ni. share dekat aku ni yang bulan 11 ni mana dia nak pergi. Yes, betul. Bulan 11 ni? Bulan 11 ni dia dah bagi tahu siap-siap lah mana dia nak pergi. Kemana tu? Lagi-lagi Mr. nak tanya lah sebab hari tu you ada bagi tahu saya regarding the Fiesta yang masa tu you berdapat harga murah tu. Cuba share sikit benda tu. Sebab I rasa ramai tak tahu benda tu. Sebab normally ada certain website kita tidak boleh sebut lah. Tapi normally Tak ada kalau buat free you guys advertising lah. kita bukan buat affiliate kat sini. So normally apa yang kita cari, certain of the website dia orang akan bagi satu detail yang sebelum keluarnya diskaun tu you guys dah tahu. Sebab itu kadang-kadang orang tak tahu, orang tak sedar macam mana korang boleh dapat betul rate. Tiket murah-murah. Because aku sendiri pernah purchase pergi Jepun ulang alik 500 weh. Wow. 500 pergi balik. Pergi balik. Dan masa tu expenses aku untuk 1 minggu dekat Jepun is only 1,500. Total sekali dengan pergi ni. Pergi dengan tiket sekali. Tiket. Apa 1,500 duit sana ke duit sini? Duit sini. sini. So bila kau pergi sana, kau imagine bila kita bercerita macam kau boleh lah duit. Bukan pasal duit. It's because you tahu dekat mana you nak cari benda tu. Sebab itu yang daripada awal tu jangan salah anggap. Website tu bukan semata-mata website. Yalah, betul. Just because it's a Betul. planning punya website yang Planning. kita tahu kat mana kita nak bagi dalam masa sama bila you kata bercuti. So you guys betul, tahu betul. planning tu in future aku Yelah. sebenarnya guna duit sikit daripada korang punya pergi travel. Betul. Dia macam ni lah. Nak makan si canai kedai tom yum. Betul. Memang tak kena lah Memang tak kena. Memang tak Betul, kena macam lah. tak payah Yes. buat apa. Ya, kadang-kadang banyak duit tapi kita sendiri rasa macam tak apa last minute. Last minute memang mahal. Memang mahal, Memang betul, mahal. betul. Tapi yang ni I agree lah dengan betul-betul. Mr. M. Sebab kenapa? Most of the time saya bila nak pergi travel, saya memang tak pandai planning macam dia. Saya memang go through Kau je. memang jenis wadah Go through. Apa-apa I bayar je. Sebab betul, I tak betul. planning. Betul. Bila I buat macam tu, memang I kira-kira balik orang yang buat benda sama macam I, yang jimat banyak duit tu, I ingat macam I rasa bodoh sikit. Tapi sebenarnya kepuasan dia tak sama betul tak? Kepuasan lah. Tak sama. Betul. Sebab I macam probably I spend extra lagi 1,000. Yang Yes. dia pun buat benda yang sama, dia save 1,000. Tak apa, tapi kau dapat kepuasan tu lebih kurang kan. Lebih kurang lah, tapi harga tu lain. So dia macam Tapi bila dapat planning. dia sebenarnya kalau kita dah balik dia tak ada apa pun, tapi bila ada orang datang macam contoh M datang dia pergi compare harga masa dia pergi dulu lagi Dia menyirah rasa rugi. menyirah. Dia I pergi tak dapat menyirah. macam tu. Asam Aduh. 1,000 lebih macam-macam benda boleh beli. Betul. So Faham, it's good lah. End of the story, moral dia is planning. Bila you Yeah. plan macam dia,
you dapat benefit yang you boleh save money and also travel and duit tu you boleh buat benda lain juga. Betul, bagi aku lah kalau kata in terms of planning kan. Kalau kata contoh korang nak travel kan. So korang rasa planning tu daripada segi apa lagi? Berbanding macam contoh tempat nak pergi ke, travel by apa ke, daripada selain daripada tu apa benda lagi yang korang akan plan? So you punya kawalan macam motor like you nak travel by car ke, plane ke, cruise ke, macam tu ke macam mana? Yes, tu yang tu memang korang akan plan lah. Dan apa betul. lagi yang korang akan plan daripada Sebab benda segi tu pun contoh influence the pricing juga betul tak? Sebab betul, you ambil betul. kereta lain harga, Betul. plane lain harga. Betul. So nowadays actually benda-benda tu memang relate lah. Sekarang kalau kau tengok sekarang banyak sangat travel agency dia actually betul-betul promote pasal cruise. Yes, betul. You nak pergi umrah pun sekarang boleh naik cruise. Oh, ya? Yes, right now. So because kau kena ambil cuti panjang. Kena ambil cuti yang panjang lah. Tapi Lama cruise tu kan, memang you travelling akan kan. boleh pergi dengan Yes, kapal. Mungkin setahun So tak benda-benda ni semua ni actually kalau you seorang yang suka benda yang suka jarak jauh tapi you tahu tempat yang nak pergi adalah tempat yang you nak memang nak pergi. Dan dalam masa sama you tahu dalam kapal tu semua orang nak pergi umrah contoh. Then mestilah you rasa worthy untuk naik kapal tu. Environment dia pun macam Kan? relate. Tapi kalau kita cakap kepada Avina jom pergi naik cruise. Nak pergi mana pergi umrah? Memang tahu kawan dia tak nak. Aku dah Tak, tahu kalau orang sampai lain pun nak juga. buat apa? Dia tak nak buat apa. Betul berziarah lah. Tak tahu nak So buat dia apa tak kan. tahu apa. So tak worth it untuk dia Bawa bayar. protect sejarah form 5 lah. Even though dia tahu sebenarnya dalam mindset dia patutnya cruise ni tempat-tempat aku happy. Ya, betul. Tapi bila pergi yang tempat cruise yang kita cakap, apa salah lain macam semua orang berkhutbah. Tak ada kasino. Tak ada benda Tak ada yang je. Semua tu tak ada holy lah. dia. Dia untuk ni lah. Tapi for me kalau macam pasal transportation, actually macam kita lah. Aku selalunya kalau pergi Thailand selalu by car lah. Drive lah. Aku drive je. Berapa jam tu? Selalu aku ambil daripada sini pergi ke area ke Bukit Kayu Hitam. Dalam 5 ke 6 jam je. Kau masa kau Bukit Hitam. Bukit Kayu Hitam. Jadi Kadang-kadang kau boleh beli- dia masuk ke Perak. Kau beli insurans ni lah. Yes, insurans kereta. Mana insurans dia? Dalam Costing dia 70-80 ringgit je. Dia bergantung berapa hari kau nak pergi. Yes, Dia betul, plan kan, saya. 3 hari, seminggu. dengan Tapi macam for Thailand kan, berapa lama balance dalam pasport? Kan dia ada berapa lama balance dalam Dia 6 pasport? bulan. Dia okay, untuk Thailand sebab dia border tau. So dia ada border pass. Oh. Kalau kata kau lahir dekat Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, kau boleh pakai border pass. And kau punya pasport even though bawah 6 bulan pun masih lagi boleh. Oh. Tapi kalau kau bukan dekat negeri-negeri ni, ada gangguan kalau kau bukan kat negeri-negeri ni, dia kena minimum 6 bulan. Standard mana kau nak keluar. Minimum kena I tak valid. pernah dengar benda ni. Sebab dia border pass dulu aku ada. Border pass tu macam So memang you pergi sana 6 bulan? Ya. aku keluar 1 hari balik tu, keluar balik keluar balik macam tu. Macam Sebab aku privilege. sepanjang aku hidup ada 2 pasport je. 2 kali je buat pasport. 2 kali tu cok masuk cok keluar tu je. Tapi macam tu dah tak ada. Tapi macam kau pernah juga pergi Korea kan? Pernah, Actually pernah, because of what program sebenarnya, Daniel? Aku pergi bawah program Malaysia Korea Youth Exchange Program. Program tu di mana kita delegates Malaysia, kita orang pergi 20 orang, termasuk 2 orang pegawai ke sana lah untuk dengan orang punya polisi, pergi tengok orang punya culture macam mana. Even kita orang buat tikar untuk lapik buat teh. Kalau you korang tengok movie cerita-cerita Korea yang ada apa, dia orang hidang teh kan, ada macam jerami punya pelapik kan. Kita orang buat lepas tu sebab dia orang dalam sini pun dia orang actually datang 3 minggu awal, datang sini dulu. So kita orang bawa dia orang pergi Cameron Highland, tapi kita orang spend dengan dia kat sini 2 ke 3 hari je. Datang 3 minggu kau spend 3 hari je? Tak, ada orang 2 minggu kat sini. Gap seminggu kita orang pula pergi sana. Oh, dia macam tukar-tukar lah. Yes. Dia exchange program lah. Tapi dia orang datang Malaysia, dia orang bawa ke semua tempat-tempat tarikan lah. Macam kau berapa hari lama kau situ? 8 8 hari. 8 hari. Tapi Sorry, costing 10 hari semua- lah. costing semua Costing semua by the government itself. And also dekat sana pegawai diorang ada macam satu credit card. So every day interpreter tak akan tanya diorang, you guys nak makan apa? You guys nak makan apa? Macam tu je lah. Pilih lah, you guys nak makan apa? I macam masa tu, I tak tahu sangat famous food in Korea ni kan. Diorang order lah, kawan-kawan tu order. The next 2 months, the same officer bawa delegates from Switzerland tak silap. Dia cakap dekat delegate Switzerland tu, orang Malaysia senang nak order makan. Budak-budak Malaysia, dia cakap delegate daripada Malaysia senang nak order makan. Sebab tak tahu. Sebab dah tahu nak makan apa. Lepas tu
Jawapan daripada delegate Switzerland ni cakap, tak apa, kita ikut tekak orang Malaysia lah. Sebab dia orang trust tekak orang Malaysia. Sebab kita in terms of food ni tak I think ada orang I think worldwide semua orang tahu lah Malaysia semua orang ni tahu. bahagian food memang kita Memang boleh kita kata. order lah. Sebab country mana yang ada makanan India, makanan Western, Yes, betul. makanan Cina, Betul. makanan Melayu. Malaysia Betul. sahaja Malaysia je bro. Kalau kita Malaysia tengok pun je. kat Jepun kan, dia kan ada listing negara-negara mana yang dibenarkan datang, negara mana yang dibenarkan stay. betul. Malaysia is one of it tu. Yeah. Betul, Orang betul, pun betul. baru tahu benda tu sebab because of I think kita punya dari segi kita punya jaga peradaban, Betul. kita punya rakyat Kesopanan dan kesusilaan. kesusilaan. Data negara tu kat apa, rukun negara tu ada kesopanan dan Customer service kesusilaan. yang kita buat tu memang baik Betul, juga lah. Sebab hospitality kita. country lain Betul. yang pergi dia orang punya service tak macam Malaysia. Kita memang best. Bila nak layan customer tak macam Malaysia. That's something yang kita kena plot juga. Proud lah. dalam Actually our we need to proud lah. Apa yang Malaysia ada sebenarnya kena proud. Because kalau tidak, siapa lagi? Betul. Kita bercakap pasal cuti tapi bila kita bercerita pasal cuti kat luar orang luar, tapi bila cakap you Malaysian lah. Oh, you Betul. Malaysian lah. Apa Betul. yang best kat Malaysia? Betul. Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Tapi kalau tak dekat area kita sekarang ramai daripada China. Betul betul. Hari tu I pergi shopping dekat Uniqlo, tiba-tiba ada dua orang Chinese yang daripada China, dia datang kat I. Tiba-tiba dia cakap Mandarin. Dengan confidence Tapi cakap Mandarin. Mandarin dia lain macam sikit kan. Macam Lain. Malaysia lah. Dia Mandarin dia pure lah kan. Pure, ya. Kan dia cakap, dia suruh I try baju. I pun try baju. Lepas tu dia cakap lah dia nak beli untuk kawan dia dan badan kawan dia macam cabi-cabi sikit. Lepas tu dia cakap macam tu lah. Lepas tu cakap tapi kawan dia kurus sikit. Dia cakap tak apalah. Lepas tu tiba-tiba cakap pandai you cakap Mandarin. Pandai maksa Cina. Dia tak expect kan. Dia tak expect. Yang I peliknya dia confident datang tu dia tak tanya tak apa, terus dia cakap Mandarin je dengan I. Macam dia ni I dalam hati mana kau tahu aku pada Maybe cakap dia Mandarin. nampak muka you sikit ada. I rasa tak mata kecil. Dia tengok Dia mungkin ada nampak Lee. Ya, dia tengok. Ni kawan aku ni. Ni si ada kena-kena bau-bau bacang ni. Betul. Tapi actually tu dah membuatkan dia orang selesa. Kalau tengok yang very-very kat TikTok, mana-mana social media pun bila datang orang Arab cakap Arab boleh cakap Arab. Betul. Tiba-tiba Tiba-tiba dia datang boleh bahasa Arab semua. bahasa Arab semua bahasa English yang cerita lah memang kita punya second language kan. Tapi any other language orang kita boleh cakap. Betul betul. Kita punya orang kata apa tenaga sektor kita punya pekerja tu kalau kita letak dekat luar macam contoh kita ambil UK lah Chinese. Dia boleh 3 bahasa lah. Betul? Dia dah boleh Mandarin, dia dah boleh English, dia dah boleh boleh. bahasa. Betul? Betul. Macam aku boleh 4. Bahasa Arab sekali. So dah ada kat situ sebab bahasa ni adalah penting. Dia Betul, dia betul. panggil connection between Betul, the bridge within countries kan. So that's why kalau kata balik kepada kita punya travelling. So kalau kata domestically tadi dia cerita pasal International. international kalau dia pergi Thailand prefer by car. So kalau domestically korang akan kalau Sabah Sarawak memang of course lah tak boleh bawa kereta. Yelah, betul bahasa lah. Itu kalau kau boleh bawa kereta kau aku rasa yang BYD yang boleh masuk lain lah. Melainkan yang ferry tu datang balik dekat pantai. Betul. Oh, Kuantan ada ferry? Dulu ada? Dulu ada ke Sabah. Sabah ke Sarawak. Terus terang cakap aku tak pernah tahu. Ya. Kuantan Dulu lama dah. Aku pun tak lahir lagi. Sabah Sarawak. Sabah Ferry? Sarawak. Ui, ni merentasi laut Cina Selatan. Besar tu. Jauh tu. Berapa hari? I tak sure tapi I Tu pernah tahun bila diberhentikan tu? Oh lama aku rasa kawan pun tak lahir lagi. Sebab tak ada bisnes dah lama sangat. Sebab aku rasa mungkin dia jadi isu because of kereta. Bila naik ferry boleh bawa kereta. Takut kereta curi sana dah boleh bawa. Yes. Should be some problem lah. Plus lampau lama. Lama tu Saya. memang benda yang pertama lah rasa. Sebab betul. Dia sama juga macam kau nak bawa tongkang daripada Langkawi ke Betul. Langkawi ke Kuala Kedah. Sebab walaupun sebenarnya benda tu is normal. Normal, Kau betul. boleh bawa tapi prosedur dia sangat banyak. Banyak, because betul. of bebas cukai dengan tax punya register. Sebab tu orang beli kereta mewah kat Langkawi, tiba-tiba bawa balik Semenanjung. Betul. Pakai 5 tahun kat sana, biarkan kita sewa, lepas 5 tahun baru bawa sebenarnya. bawa balik. Betul. Tapi ya worth it lah untuk dia buat kan benda tu kan. So kalau kata korang by domestically, korang akan travel by apa kalau dalam negara? macam car ke flight ke. I memang definitely I pakai car. I suka sebab because kalau kita tengok daripada segi kereta, kenapa aku suka naik kereta? Because kalau daripada Kuala Lumpur kita bergerak daripada ke Selangor, kita boleh tengok culture tau.
Betul. Pemandangan Sebab- lah. Setuju. Kita memang suka tengok keindahan apa yang ada kat Malaysia. Betul. Tapi bila kita tengok culture is very different dekat setiap state dekat Malaysia ni. Different. semua Even different. jenis bangunan pun dah tempat lain. Kita Bangunan pun kita dapat pergi daripada Kuala Lumpur pergi Selangor pergi Perak pergi Kedah pergi Pening. Dia semakin kurang bangunan tu dah tahulah kita dah masuk rural. Yes, betul. Yes. Tapi definitely bukanlah saya kita cakap daripada segi rural tu, kalau kata Avinash kata contoh rural, tapi sekarang you see Perlis sekarang pun dah tiba-tiba ada attraction baru. You guys tahu tak sebenarnya Perlis ada salah satu attraction di mana ada terowong yang daripada kita boleh masuk dan merentasi bukit tu, bawah bukit tu terus pergi ke sebelah sana. I mean, terowong tu adalah terowong terpanjang air dekat Malaysia, dekat Perlis. Oh ya. Yeah. Yes. I don't know. Terowong air terpanjang Sebab di Malaysia yang- ada di Perlis. Pelis. Yes. Aku biasa lalu dia terowong daripada satu negeri lain keluar tu negeri lain. Wow. Genting sempah. Yes. Itu pun salah satu. Tapi ada ini juga lagi satu. Ah. Macam link. Yes. Tapi itu Selalu kan? Yes, itu adalah terowong air terpanjang dekat Malaysia. Orang tak ramai tahu, tapi once you tahu, actually Perlis ni salah satu negeri yang di mana dulu orang macam alah setakat 8 orang je apa je ada. Ya, betul. Donor pun. Ya. Setakat Jogging-jogging kalau- sampai jogging-joggingnya sampai Thailand tu. pusing. Yes, pusing-pusing je 8 orang tu. Betul. Kalau ada McDonald ke ada Giant ni mesti benda yang sama dia keluar, mesti 8 orang. Dia nak pergi semayang Yes. semayang Jumaat pun dia kena datang Kedah. Betul, betul Kedah. Dia orang kena pergi Kedah punya masjid. Tak cukup 40 orang. Tak cukup orang. So benda-benda ni semua bukanlah saya cakap tak adalah Gurau, berkenaan Perlis isu semua apa beli gurau. tak ada isu. Actually Perlis salah satu negara yang di mana orang Negeri, tak tahu. negeri. Sorry, negeri yang orang tak tahu di mana. Ya, betul. Sekarang ni you guys dah tahu sebenarnya banyak state dekat Malaysia termasuklah Perlis is actually ada salah satu tempat industri pelancongan yang sekarang orang tengah pergi. Ya memang kerajaan negeri memang buat Memang kerajaan betul-betul negeri itu dah untuk khas kan daripada segi apa yang diorang mampu buat. Dan daripada situ kita tengok, okay, you tengok Perak, you tengok Pening. Kalau kita sebut pasal Pening, orang akan tahu dah, kau pergi pulau je mesti nak makan. Betul? Mana ada orang pergi pulau, tak pernah cakap, aku nak pergi tengok Crispy. Tak ada. Itu Jangan, stereotype ada. lah. Tak benar lah. Habis tu aku nak pergi lepak kompar. Betul. Sebab dia orang tahu benda-benda yang menarik je Yes. kan. Ya. Tapi sebenarnya kalau orang Malaysia sendiri, kalau kau pergi Pening, tak ada benda lain, weh. Makan Betul. je. Nak pula cari ni Chinese food. Betul. Chinese food dan skandar. Kau Chinese food makan dan je. skandar. Itu kalau kau Terang tak bakar dia. Kway teow goreng kat apa lupa. ada dekat Pening Tu macam yang cakap kau rasa kau. macam, weh, kenapa kita kena pergi Pening sebab makan je? Ya. Itu Pening. Sebab dia memang dinamakan syurga makanan KL. Betul. Sorry, Betul, syurga betul. makanan Malaysia. Betul. Kalau syurga makanan KL Kampung Baru kan. So, Kita go Malaysia through ada- ke bawah kan. Kalau contoh daripada Kedah tadi. Lepas tu kita go through kepada Kelantan sebelah Gerik. Kelantan, you guys rasa macam Kelantan, ujung kot, mana ada orang nak Tak, pergi. tak. Banyak tempat, Kelantan banyak tempat. banyak gila tempat Banyak. lagi menarik Banyak gila. yang kita tak pernah explore. Tapi once you datang Kelantan sebenarnya, you pergilah dekat area-area belah, apa ni, ada gua Musang punya satu tempat ya. tarikan. Di mana sekarang boleh ni nak jadi yes. Musai Park. Musang Park untuk mandikan gajah. Oh. Ya. Ya, saya. Oh, ada gajah Tempat hari ada ni? gajah untuk dorang mandikan gajah Oh, untuk aku tak tourism. tahu. Benda-benda ni semua benda yang buat tarikan, orang ramai boleh tahu. So daripada daripada Kelantan you datang pula ke Kuala Terengganu. Dengan Kuala Terengganu dengan ada jambatan baru. Kuala Terengganu tu aku selalu pergi Yes. satu tempat je, kedai Pok Nong. Kedai tu parking dia jalan pantai, parking. Kedai dia. Ha. Kedai dia sampai sekarang still kedai kayu. Tapi orang tak berhenti orang pergi situ. Tapi dia pun cuba tepung. Kalau you beratur 2 jam. Aku rasa aku pernah pergilah kedai ni. 2 jam. Daripada Betul. ada parking tu semua sekarang dah habis. Betul. Aku pernah pergi tempat ni. Memang So actually in summary I rasa macam you go through by kereta Yes. You nampak semua benda Semua yang culture. Betul, you betul. on the way. Ha. Kalau you naik plane, mana you nampak benda semua? Yeah, You just betul, 30 minit, betul. 1 jam you Ini tidur, duduk dah sampai. sampai. Betul. Tak ada terasa. You don't rasa the travelling journey tu. Betul. Dia bagi aku jugalah macam contoh benefit dia kan dekat bila kita travel by car dalam domestik. Actually kita contribute to the economy juga. Yes. Betul. Betul. Minyak, Minyak, tol, tol. ni semua kan. So it's a good choice Tapi lah. kalau tol masa raya tu free kan? Dia sekarang discount. Dia dua hari Discount. sekali. Ada tak? Sekarang tak free lah, tak minta lah. Tapi Minta at least adalah pengurangan daripada segi apa yang kita perlu. Tapi sebenarnya kalau kata kita tengok balik, okay, memang kerajaan bagi half price ataupun lesser than that. Betul. Tapi sebenarnya bila dia bagi half price tapi
travel count tu lagi Quantity quantity lagi lagi naik. banyak. Betul. Actually dia punya Same. untung tu lebih. Yes, Betul, sebab betul. itu. Sebenarnya balik modal. Betul. Balik Sebab modal. itu nak tak nak pun, kita jangan ada satu sikap di mana tak nak lah. Tak nak aku nak duduk kat ni, aku nak ni lah. So complain tu dia tak boleh datang apa. Betul, Macam betul. juga tengok sekarang kerajaan sebenarnya tengah banyak infrastruktur daripada segi public transport lah. Betul. Pengangkutan awam. Pengangkutan awam kalau juga tengok kadang-kadang kita tengok okey dulu orang cakap kalau aku nak travel daripada Kuala Lumpur pergi ke Perlis kena naik kereta jauh Tak ada. ataupun naik bas. Betul. Sekarang you dah ada apa? ETS. ETS weh. Soon to be ada Soon ECRL. to be ada ECRL. ECRL you boleh go to Pergi kat Thailand. sahaja. Thailand pun boleh. Kota Baru. Try dengan baru-baru ni. Yes. Tak lagi. Belum lagi. Tapi Dia plan ni sebenarnya actually dah sampai ke situ. Yes. border lah, border. Almost dah border. Betul, betul. Itulah kalau sampai Kota Baru tu memang dah hujung-hujung tengah sawah padi tu dah. Betul. Station. Betul. Habis. Nah. Okay, last aku rasa sampai dekat Padang Besar. Itu ETS ni ECRL. ECRL. Sebelah sini, Saya sebelah sampai sini. dia Dia Kota sebelah Baru. sana. Dia sebelah sana. Betul. Saya Dia daripada belum pernah TBG. naik lagi. So, Dia tak akan mungkin naik. Tak pernah naik lagi. Memang tak boleh naik. Semua tak pernah naik. Tak pernah naik lagi. Dia tak start lagi. Tak start lagi? Kita dalam pembinaan lagi masih. Tapi sekarang dah start trial dah. Trial tapi untuk Itu yang aku cakap tu trial je. Trial. Tapi soalannya lah, if kalau benda tu dah ada, adakah jam akan kurang? Definitely not lah. Tak. Sebenarnya kita tak penambahan ada lah. tak. Kita tak akan merasakan jam tu kurang because takkan 100%. betul sebab rakyat Malaysia memang suka bawa kereta. Sebab Dia kita macam ni suka bawa kereta. Tadi kita dapat pemandangan. Pemandangan ya. Kalau secara fikir logik kenapa orang balik ke kampung, kenapa diorang prefer bawa kereta sedangkan diorang tahu kena tempuh jam 15 jam, 12 jam. Betul. Because kita nak rasa suasana. Betul. Kita rakyat Malaysia ni suka suasana. Kalau orang kata nak suasana Wah, wah. destination is the journey. Yes, betul. Dia seronok gaduh dengan anak dalam kereta, tengok anak gaduh dalam kereta. Betul. Nanti Benda bila tu you akan sampai create memories. Yelah, Betul. nanti bila you sampai kat sana tu, macam mana you nak pergi tempat lain? Kalau Betul, tak ada betul. kereta, Betul. So you want to Betul. go to every place kat sana. Area sana you nak betul. pergi sini. Maybe you nak bawa tengok dulu ayah kat sana tengah buat apalah, you want to bring back memory Yes. dulu Betul, tu. betul. So bawa kereta tu memang something yang advantage. Betul, saya pernah terfikir why not macam every state ada diorang punya MRT dengan LRT tu sendiri. Itu memang projek besar bro. Actually semua tu projek besar. Betul, betul. Sebab sekarang kau tengok dah start dekat Penang. Betul, betul. Penang Future dah state start. Tapi actually sebenarnya benda tu yang akan mengurangkan jam. Betul, betul. Plus by right the best is kerajaan negeri ada dia punya centralized punya office. Betul, Mana pentadbiran berpusat kat situ. Kau nak pergi bayar bil air ke, bayar cukai pintu ke, cukai tanah ke, semua kat situ. Semua satu tempat. UTS lah sebelum ni. UTS? UTC. UTC, yes, UTC. betul. Betul. Baik. Ada UTC. Posisi. So UTC tu bagi aku macam satu benda yang bagus lah. Betul. Bagi aku satu macam kita pun dah tahu tak Betul, payah nak betul. cari nak search dekat mana JPJ, dekat Betul. mana JPN. Kita just pergi. Kemudahan-kemudahan yang disediakan daripada start scene daripada tak kisahlah actually daripada pembangunan daripada Perdana Menteri nombor 1 sampai sekarang Perdana Menteri nombor 10 pun actually pembangunan yang kita tengok actually infrastruktur kita bertambah. Itu yang kita Betul. bagus. Dia Actually makin draft kita naik yes, maju. dia kita tahu ada benda yang diorang dah buat. Betul. Bukan tak ada apa-apa. lah. Tidak Actually, ada every apa-apa. premise ada contribution. Betul, ada contribution. Ada Mungkin contribution. less or that itu semua orang akan rasa korang nak rasa benda tu depend. Sebab tak ada orang yang boleh judge each other because you sendiri tahu sama ada you nak guna atau tidak. So, dulu kita komplain, betul dulu kita komplain kenapa kereta banyak. Tapi dia orang wujudkan satu platform iaitu public transportation. Betul. Tapi bila ada public transportation tetap sesak. Betul. Then you cause complain lagi. So bila public transportation dah ada tapi tetap sesak, tetap naik kereta, ada motor. Sekarang motor pun kebanyakan dah memang toll free. Kebanyakan tol pun banyak yang dah dimasukkan daripada Betul. segi ada location. Betul. Macam you sekarang pergi travel Seremban dengan Kuala Lumpur. Mana ada bayar dah. So benda yes tak bayar. Oh. You pergi masuk jalan belakang Jalan lah. belakang Jalan lah. plus masih lagi Jalan bayar. belakang bayar lah. Ah. So benda-benda tu semua you guys kena ambil tahu je. Betul. Kalau kita memang kita manusia memang komplain tu normal. Tak, masalahnya yang kadang-kadang yang komplain tu bukan kat situ. Ya, bukan kat situ. Dia tak lalu Dia tak pun. experience pun. Asal Dia tak dia lalu bukan pun. kena dengan Betul, dia, tak dia kena akan kat dia. Yes, betul. Okay, so kita nak tutupkan summary kat sini mana travel domestik lebih okey daripada international. Yes, definitely. Betul, Benefit setuju. dia daripada segi kita contribute kepada ekonomi negara. Betul. Kita dapat claim tax. Betul. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya kalau korang travel dalam negara,
korang simpan resit-resit korang tu. betul. Ya, betul. Sebenarnya boleh claim tag yang mana yang pembayar-pembayar cukai tu masa e-filing korang boleh isi. Betul. Ada clause dia dekat situ. Betul. Dan Inilah peluang nak cover balik duit-duit habis jalan. Cover lah pergi berjalan tempat lain. Betul. So travelling pula kalau kita most of us agree lah travelling by car ataupun by train lah. Actually by land transportation. Land transportation. Betul. Kita lah sebab daripada segi pengalaman dia kita dapat enjoy the view. Yes. Memang orang yang ada duit dia prefer time, mungkin dia akan travel by Betul. train lah. Tapi kalau orang yang more kepada nature atau Family. family dia akan go for by car. Yes. So nak tanya juga korang yang generasi Y, generasi Z, boleh drop komen korang apa korang punya point of view daripada segi either travelling, korang rasa domestik lagi okey ke, travel international lagi okey ke, tulis je komen korang kenapa dekat situ. InsyaAllah kita akan bahaskan dalam episod-episod yang akan datang. Jadi untuk episod yang pertama ni cukuplah sampai di sini. Kita akan bertemu lagi dalam episod yang kedua dalam topik apa? Jeng, korang kena tunggu. Okey, jadi daripada sini ikhlas daripada kami, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa kepada rakyat Perlis ke apa sebagainya. Dan bukan Banyak saja tekan tu Perlis, khususnya 8 orang tu. seluruh warga Malaysia ataupun luar negara lah. Jadi kita memohon maaf menyusun 10 jari di bulan-bulan yang mulia ni. Kita mohon maaf kalau kata ada terkasar bahasa. Yang mana belum follow, belum like, belum subscribe, diminta tolonglah. Ada button subscribe dekat bawah tu. Ada button Sebelah sini ke loceng, sebelah sini? tekan. Belah mana nanti Belah mana kita pula? letak. Yang button subscribe tu korang tolong tekan, yang button loceng tu korang tolong tekan, dan like lah video ni banyak-banyak. Share dekat kawan-kawan korang yang mana korang rasa generasi Y, generasi Z, tolonglah share korang punya point of view. Betul, betul. Kita Supaya nak dengar, kita pun kita nak tahu. dengar. Betul, kita pun nak tahu. Okey. Betul. Sebab Y tak selalu betul. Kita tengok lah nanti. Tahu korang ada website yang mana M cakap tadi, website tu, korang boleh juga letak Cuba ni. search. Boleh cuba search. Kalau kata nak ni boleh DM lah, insyaAllah. Boleh Kita DM, akan- insyaAllah. Kita akan bagi tahu lah. Mana kita kongsi-kongsi kan. Mana tahu korang pun nak bercuti Betul, kan. betul. Nak dapat harga murah RM500 pergi Jepun Mat. Pergi balik siapa tak nak? RM500. Siapa tak nak kan? Betul. Okey. Boleh korang DM kami, insyaAllah kami respon secepat mungkin. Okey, bertemu kita lagi dalam YBZ because It's Friday.